Pernahkah anda rasa seolah-olah anda sedang menjalani kehidupan yang telah ditetapkan untuk anda? Seolah-olah anda adalah watak dalam sebuah skrip yang anda tidak tulis. Anda bekerja keras, anda mengikut peraturan, tetapi anda tetap rasa terperangkap, dibatasi oleh keadaan, oleh masa lalu, oleh identiti yang terasa semakin sempit. Anda melihat keluar dan nampak sebuah dunia yang penuh dengan kemungkinan, namun terasa begitu jauh dari jangkauan. Perasaan ini, perasaan terpisah dan tidak berdaya ini bukanlah takdir anda. Ia adalah satu ilusi, satu hipnosis jisim yang telah kita semua terima sebagai kebenaran. Tetapi bagaimana jika saya katakan kepada anda bahawa terdapat satu kunci, satu suis utama yang boleh mematikan program ini dan mengembalikan kuasa penciptaan ke tangan anda? Kunci ini tersembunyi dalam dua perkataan yang paling biasa anda gunakan setiap hari, tetapi mungkin yang paling kurang anda fahami. Aku adalah. Di sebalik dua perkataan ini terletak satu kuasa yang mampu mengubah fabrik realiti anda. Ini bukan falsafah zaman baru. Ini adalah titik pertemuan di mana kebijaksanaan kuno yang paling mendalam bersilang dengan penemuan paling canggih dalam fizik kuantum. Ia adalah pemahaman bahawa identiti sebenar anda bukanlah nama anda, bukan pekerjaan anda, bukan kisah hidup anda. Identiti sebenar anda adalah kesedaran itu sendiri, kesedaran yang sama yang menghidupkan seluruh alam semesta. Apabila anda memahami dan benar-benar merasai kebenaran di sebalik aku adalah, anda tidak lagi berfungsi sebagai individu yang terpisah, yang bergelut dengan kehidupan. Anda mula berfungsi dari apa yang saya panggil keadaan ilahi, satu keadaan kesedaran di mana anda sedar bahawa anda adalah kesedaran tak terhingga yang sedang mengalami pengalaman sebagai seorang manusia. Dalam video ini, kita akan meneroka bagaimana untuk membuka kunci keadaan ini bukan melalui perjuangan atau usaha, tetapi melalui pengiktirafan yang mudah namun mendalam. Kita akan melihat bagaimana sains kuantum mengesahkan apa yang telah diajar oleh para mistik selama beribu-ribu tahun, dan bagaimana anda boleh mula menggunakan kuasa ini sekarang untuk beralih daripada menjadi ciptaan keadaan kepada menjadi pencipta pengalaman anda. Bersedia untuk menyoal segala-galanya yang anda fikir anda tahu tentang diri anda. Kunci untuk mengakses keadaan ilahi ini bukanlah satu teknik rahsia atau amalan yang rumit. Ia adalah satu pengiktirafan. Pengiktirafan terhadap satu kebenaran yang telah bergema sepanjang sejarah manusia, disuarakan oleh para avatar, nabi dan orang bijaksana dalam setiap tradisi kerohanian. Fikirkan tentangnya. Apabila Musa bertanya kepada Tuhan tentang namanya di semak yang terbakar, jawapannya adalah, "Aku adalah aku." Bukan satu nama, tetapi satu pernyataan tentang kewujudan tulen. Ini adalah petunjuk pertama yang mendalam, bahawa sifat ilahi bukanlah entiti yang jauh di langit, tetapi adalah kesedaran murni tentang kewujudan itu sendiri. Kemudian, fikirkan tentang ajaran Yesus. Apabila dia berkata, "Aku dan Bapa adalah satu," ini bukanlah satu dakwaan ego. Ia adalah satu pernyataan tentang kesedaran ketuhanan. Dia sedang mendedahkan bahawa kesedaran yang berfungsi melaluinya adalah kesedaran yang sama yang kita panggil Tuhan atau sumber. Di Timur, Sang Buddha tidak pernah mendakwa dirinya sebagai Tuhan. Sebaliknya, dia bercakap tentang sifat Buddha yang wujud dalam setiap makhluk hidup. Ini adalah potensi dalaman untuk kesedaran, untuk pencerahan yang merupakan hak kelahiran kita semua. Dalam tradisi Veda di India, salah satu ajaran yang paling suci diringkaskan dalam frasa Tattvamasi, yang bermaksud engkau adalah itu. Ia adalah satu pengisytiharan langsung bahawa kesedaran individu anda, intipati siapa diri anda,
tidak dapat dipisahkan daripada kesedaran sejagat yang merupakan asas kepada semua ciptaan. Mesej yang sama disampaikan melalui bahasa dan budaya yang berbeza, semuanya menunjuk kepada satu kebenaran radikal. Anda bukanlah setitis air di dalam lautan, anda adalah seluruh lautan di dalam setitis air. Apa yang kita panggil individu hanyalah satu titik tumpuan di mana kesedaran sejagat mengalami dirinya sendiri. Fizik kuantum kini mula mengesahkan pandangan ini. Ahli fizik memberitahu kita bahawa pada tahap yang paling asas, segala-galanya di alam semesta ini adalah tenaga. Tidak ada jirim pepejal, hanya medan tenaga yang bergetar. Medan ini yang dikenali sebagai medan kuantum atau medan titik sifar adalah satu lautan kemungkinan yang tak terhingga dan ia menghubungkan segala-galanya. Anda, saya, kerusi yang anda duduki, udara yang anda hirup, semuanya adalah ungkapan medan tunggal ini. Jadi, keadaan ilahi bukanlah sesuatu yang anda capai. Ia adalah sesuatu yang anda sedari. Ia adalah peralihan daripada mengenal pasti diri anda dengan ombak kecil, iaitu ego anda, kepada mengingati bahawa anda adalah seluruh lautan kesedaran itu sendiri. Jadi, jika kebenaran ini begitu asas, mengapa kita tidak merasainya sepanjang masa? Mengapa kita berasa terpisah, terhad dan seringkali menderita? Jawapannya terletak pada mekanisme minda kita, khususnya minda separa sedar. Ahli neuroscience memberitahu kita bahawa kira-kira 95% daripada tingkah laku, pemikiran dan tindak balas emosi harian kita dikendalikan secara automatik oleh minda separa sedar. Fikirkan ia sebagai sistem operasi komputer anda. Ia berjalan di latar belakang, menguruskan fungsi-fungsi penting tanpa anda perlu memikirkannya secara sedar. Program ini dibina dari tahun awal kehidupan kita, melalui pengalaman kita, emosi yang kita rasai, dan kepercayaan yang kita serap daripada persekitaran kita. Setiap kali anda mengalami emosi yang kuat, sama ada positif atau negatif, ia mencipta jejak ingatan yang mendalam dalam sistem saraf anda. Minda separa sedar anda kemudiannya menggunakan ingatan ini sebagai rujukan untuk masa depan. Masalahnya ialah kebanyakan program ini didasarkan pada idea keterbatasan dan kelangsungan hidup. Ia adalah program yang direka untuk melindungi ego, identiti yang terpisah yang kita bina. Dan alat yang paling berkuasa untuk memprogram minda separa sedar adalah dua perkataan itu. Aku adalah. Setiap kali anda berkata, aku adalah letih, aku adalah bodoh, aku adalah tidak cukup baik, aku adalah miskin, anda tidak hanya menyatakan perasaan sementara. Anda sedang memberikan arahan terus kepada sistem operasi anda. Anda sedang memberitahu minda separa sedar anda, ini adalah identiti saya. Ciptakan realiti yang sepadan dengan identiti ini. Minda separa sedar yang tidak mempunyai keupayaan untuk menolak hanya akan patuh. Ia akan menapis persepsi anda untuk mencari bukti yang mengesahkan kepercayaan itu. Ia akan mendorong tingkah laku yang selaras dengan identiti itu. Ia akan menarik keadaan yang sepadan dengan getaran emosi yang terhasil daripada pemikiran itu. Anda secara literal menghipnosis diri anda untuk menjadi terhad. Inilah cabaran terbesar. Kita telah menghabiskan seumur hidup mengukuhkan identiti palsu. Satu set kepercayaan tentang siapa diri kita yang tidak ada kaitan dengan sifat sebenar kita sebagai kesedaran tak terhingga. Untuk keluar dari penjara ini, kita perlu memulakan proses penyah kondisian dan pengatur caraan semula. Secara sedar, bagaimana kita memulakan proses ini? Ia bermula dengan langkah yang sangat mudah tetapi sangat mendalam. Amalkan untuk berehat dalam kesedaran murni. Aku adalah tanpa menambah apa perkataan selepasnya. Ini bukan tentang mengosongkan minda anda atau menghentikan pemikiran.
Ia adalah tentang mengalihkan tumpuan anda daripada kandungan minda anda kepada kesedaran itu sendiri yang menyedari kandungan tersebut. Cari satu masa yang tenang, walaupun hanya untuk 5 minit. Duduk dengan selesa, tutup mata anda dan alihkan perhatian anda ke dalam. Daripada memberi tumpuan kepada pemikiran, perasaan atau sensasi badan, tanyakan pada diri sendiri, siapakah yang menyedari semua ini? Anda akan perasan terdapat satu kehadiran yang senyap dan tidak berubah di latar belakang. Satu rasa kewujudan. Itulah rasa aku adalah. Ia tidak mempunyai bentuk, tiada nama, tiada sejarah. Ia hanya ada. Apabila anda berehat dalam keadaan ini, sesuatu yang luar biasa berlaku pada tahap kuantum. Fikirkan diri anda sebagai stesen penyiaran. Setiap pemikiran dan emosi yang anda miliki memancarkan frekuensi tertentu ke dalam medan kuantum. Apabila anda berada dalam keadaan takut, marah atau rasa bersalah, anda memancarkan frekuensi yang rendah dan tidak teratur. Apabila anda berada dalam keadaan cinta, kegembiraan atau kesyukuran, anda memancarkan frekuensi yang tinggi dan koheren. Keadaan murni, aku adalah frekuensi yang paling asas, paling tulen dan paling berkuasa daripada semuanya. Ia adalah frekuensi sumber itu sendiri. Ia adalah keadaan potensi tulen. Dalam fizik kuantum, terdapat satu prinsip yang dipanggil kesan pemerhati. Eksperimen seperti eksperimen Dewey celah telah menunjukkan bahawa zarah subatom wujud dalam keadaan gelombang kemungkinan yang tak terhingga, sehinggalah ia diperhatikan. Tindakan pemerhatian itu sendiri yang menyebabkan gelombang kemungkinan ini runtuh menjadi satu peristiwa atau zarah tertentu dalam ruang dan masa. Siapakah pemerhati dalam hidup anda? Ia adalah kesedaran aku adalah anda. Apabila anda memerhati realiti anda dari perspektif ego yang terhad, dari kepercayaan, aku adalah tidak cukup baik, anda sedang memaksa medan kuantum untuk runtuh menjadi realiti yang mencerminkan kepercayaan itu. Anda secara literal mencipta batasan anda sendiri. Tetapi apabila anda belajar untuk berehat dalam keadaan aku adalah yang murni dan tidak terdefinisi, anda menarik diri anda daripada pemerhatian yang terhad. Anda menjadi pemerhati yang berada dalam keadaan potensi tulen. Dari ruang ini, anda membenarkan medan kuantum untuk kekal dalam keadaan gelombang, kemungkinannya yang tak terhingga. Anda membuka pintu kepada hasil, penyelesaian dan pengalaman yang tidak mungkin wujud dari perspektif ego anda yang lama. Ini adalah langkah praktikal pertama. Sepanjang hari anda, amalkan untuk menangkap diri anda setiap kali anda menggunakan frasa, aku adalah diikuti dengan batasan. Berhenti. Ambil nafas, lepaskan label itu dan kembali kepada perasaan kewujudan yang mudah di bawahnya. Anda tidak perlu melawannya, hanya sedarinya dan kembali kepada kebenaran. Setiap kali anda melakukan ini, anda sedang melemahkan program lama dan mengukuhkan sambungan anda kepada keadaan ilahi. Mungkin anda sudah pun mula mengalami tanda-tanda bahawa kesedaran anda sedang bersedia untuk peralihan ini. Tanda-tanda ini seringkali halus pada mulanya, tetapi ia adalah isyarat dari alam semesta, dari diri anda yang lebih tinggi, bahawa anda sedang bangkit daripada mimpi keterpisahan. Fikirkan kembali, pernahkah anda mengalami saat-saat di mana semasa melakukan sesuatu yang biasa, seperti membasuh pinggan atau memandu, tiba-tiba anda dilanda oleh perasaan kehadiran yang luas dan tak terhingga. Ego anda seolah-olah hilang seketika, dan yang tinggal hanyalah kesedaran yang mendalam dan damai. Ini adalah salah satu tanda. Ia adalah rasa sekilas pandang terhadap sifat sebenar anda. Atau mungkin anda pernah mengalami episod pengetahuan spontan. Anda berhadapan dengan satu masalah ataupun soalan dan entah dari mana
Jawapannya muncul dalam minda anda dengan jelas dan pasti tanpa melalui proses pemikiran logik. Ini bukanlah intuisi biasa. Ia adalah akses terus kepada kecerdasan medan kuantum yang berlaku apabila kesedaran anda cukup senyap untuk menerima isyaratnya. Satu lagi tanda yang kuat adalah pengalaman kesatuan. Mungkin anda sedang melihat matahari terbenam atau memandang mata seseorang, dan untuk seketika, sempadan antara anda dan apa yang anda lihat menjadi kabur. Anda merasakan satu hubungan yang mendalam, satu kesedaran bahawa anda dan alam semesta adalah satu. Ini adalah pembubaran ilusi ego secara sementara. Ramai juga yang melaporkan ledakan kreativiti yang mudah. Idea, muzik atau penyelesaian mengalir melalui anda tanpa sebarang usaha, seolah-olah anda hanyalah saluran untuk sesuatu yang lebih besar. Ini adalah keadaan aliran di mana ego undur ke belakang dan kecerdasan sejagat mengambil alih. Dan mungkin yang paling dramatik adalah manifestasi yang mustahil atau synchronicity. Anda memikirkan seseorang dan mereka menelefon anda seminit kemudian. Anda memerlukan sejumlah wang yang tepat dan ia muncul dengan cara yang tidak dijangka. Realiti seolah-olah mula mengatur dirinya di sekeliling niat dan kesedaran anda dengan cara yang menentang kebetulan. Dari perspektif kuantum, semua ini boleh difahami apabila anda mula mengamalkan keadaan. Aku adalah anda meningkatkan koheren frekuensi anda. Anda mula bergetar selaras dengan medan kuantum. Prinsip resonance menyatakan bahawa apabila dua sistem bergetar pada frekuensi yang sama, tenaga dan maklumat boleh dipindahkan antara mereka dengan mudah. Dengan beresonans dengan medan, anda mula menerima maklumat daripadanya dalam bentuk pengetahuan spontan. Anda mula mengalami sifatnya yang saling berhubung sebagai kesatuan. Anda menjadi saluran yang lebih jelas untuk kecerdasan kreatifnya, dan kerana anda tidak lagi menghantar isyarat yang bercanggah dan terhad, medan itu boleh bertindak balas kepada niat anda yang jelas dengan lebih cepat dan tepat, menghasilkan synchronicity. Tambahan pula, bidang epigenetik menunjukkan bagaimana kesedaran ini memberi kesan terus kepada biologi anda. Epigenetik adalah kajian tentang bagaimana persekitaran dan tingkah laku anda boleh menyebabkan perubahan yang mempengaruhi cara jin anda berfungsi. Emosi dan kepercayaan anda adalah sebahagian daripada persekitaran dalaman ini. Apabila anda hidup dalam keadaan tertekan yang berterusan, didorong oleh kepercayaan seperti aku adalah tidak selamat, anda mengaktifkan jin yang berkaitan dengan tindak balas, keradangan dan penyakit. Sebaliknya, apabila anda memupuk keadaan dalaman yang koheren melalui kesyukuran, kasih sayang dan kesedaran, aku adalah yang murni, anda menghantar isyarat kepada sel-sel anda untuk mengaktifkan jin bagi pembaikan, pertumbuhan dan kecergasan. Ini bukan lagi teori. Ia adalah sains yang menunjukkan bahawa kesedaran anda, keadaan kewujudan anda adalah jurutera utama pengalaman biologi dan realiti luaran anda. Sekarang kita perlu menangani satu aspek yang sering disalahfahami dalam perjalanan ini. Peranan penderitaan dan kesusahan. Dalam budaya kita, kita sering melihat kesukaran sebagai sesuatu yang perlu dielakkan pada setiap masa. Kita melihatnya sebagai tanda kegagalan atau hukuman. Tetapi dari perspektif kesedaran yang lebih tinggi, cabaran hidup mempunyai tujuan yang sangat penting dan perlu. Ia berfungsi sebagai mekanisme untuk penghancuran ego. Fikirkan tentang ego anda, identiti terhad yang anda anggap sebagai diri anda. Ia dibina di atas lampiran. Kita melekat pada pekerjaan kita, hubungan kita, status kewangan kita, kesihatan kita, pendapat orang lain tentang kita. Kita membina satu struktur identiti yang rapuh berdasarkan perkara-perkara luaran ini.
Apabila kehidupan berjalan lancar, struktur ini terasa kukuh. Tetapi kemudian cabaran datang. Anda mungkin kehilangan pekerjaan, mengalami perpisahan yang menyakitkan, menghadapi masalah kewangan, atau didiagnosis dengan penyakit. Pada saat-saat ini, apa yang sebenarnya berlaku ialah kehidupan sedang menanggalkan lampiran anda satu persatu. Struktur ego yang anda bina mula retak dan runtuh. Ia sangat menyakitkan kerana anda fikir anda sedang kehilangan diri anda. Anda fikir identiti anda sedang dimusnahkan. Tetapi apa yang sebenarnya sedang dimusnahkan hanyalah identiti palsu. Kesakitan yang teramat sangat akibat kehilangan ini memaksa anda ke satu tempat di mana anda tidak mempunyai pilihan selain menyerah. Anda tidak boleh berfikir atau berusaha untuk keluar daripadanya. Anda terpaksa melepaskan kawalan. Dan dalam ruang penyerahan itulah apabila semua identiti yang dibina telah dilucutkan, sesuatu yang ajaib boleh berlaku. Buat pertama kalinya, anda mungkin akan merasakan apa yang tinggal apabila segala-galanya telah hilang. Apa yang tinggal? Kehadiran senyap, kesedaran murni, rasa aku adalah yang tidak terjejas oleh sebarang keadaan luaran. Inilah tujuan sebenar penderitaan. Ia adalah api penyucian yang membakar habis segala yang tidak benar tentang anda, supaya hanya kebenaran yang tinggal. Ia mengosongkan cawan anda supaya ia boleh diisi dengan sesuatu yang baru. Ia adalah proses kematian ego yang diperlukan sebelum kelahiran semula. Ke dalam kesedaran sebenar, anda boleh berlaku. Jadi, saya ingin menjemput anda untuk melakukan sesuatu sekarang. Fikirkan kembali satu cabaran besar dalam hidup anda. Sesuatu yang pada masa itu terasa seperti penghujung dunia. Sekarang, dengan pemahaman baru ini, bolehkah anda melihat bagaimana pengalaman itu mungkin telah menghancurkan sebahagian daripada ego anda? Mungkin ia menanggalkan lampiran anda pada hasil tertentu, atau memaksa anda untuk mencari kekuatan dalaman yang anda tidak tahu anda miliki. Renungkan ini sejenak. Jika anda mendapat sebarang pandangan, saya menjemput anda untuk berkongsi satu perkataan di ruangan komen yang menggambarkan perasaan anda apabila melihatnya dari perspektif ini. Perkataan seperti kelegaan, pemahaman, kebebasan atau kesyukuran. Dengan melakukan ini, kita bersama-sama mengubah naratif kita tentang kesusahan daripada mangsa kepada pelajar kebijaksanaan. Apabila anda mula mengamalkan ini dan merasai sekilas pandang terhadap keadaan ilahi, tidak dapat dielakkan bahawa keraguan akan muncul. Minda ego anda yang telah berkuasa begitu lama tidak akan melepaskan cengkamannya dengan mudah. Ia akan datang dengan 1001 sebab mengapa semua ini adalah karut. Ia akan berkata, lihat akaun bank anda. Lihat masalah dalam hubungan anda. Lihat badan anda yang sakit. Adakah ini kelihatan seperti kesedaran tak terhingga? Ini adalah muslihat terbesar ego untuk membuat anda mengenal pasti semula dengan bukti keadaan semasa anda. Kunci untuk mengatasi ini bukanlah dengan melawan fikiran anda atau cuba meyakinkan diri anda secara paksa. Itu hanya akan mencipta lebih banyak konflik dalaman. Sebaliknya, penyelesaiannya adalah dengan menggunakan kuasa pemerhati sekali lagi. Apabila fikiran ragu-ragu itu muncul, jangan terlibat dengannya. Jangan berdebat dengannya, cuma perhatikannya. Sedarilah bahawa ada pemikiran yang muncul. Kemudian tanyakan pada diri sendiri, siapakah yang menyedari pemikiran ini? Dengan serta-merta, anda telah mengalihkan identiti anda daripada pemikiran itu kepada kesedaran yang memerhatikannya. Anda menjadi langit, bukan awan yang lalu. Anda adalah aku adalah yang menyedari keraguan ego. Dari perspektif ini, keraguan itu kehilangan kuasanya ke atas anda. Ia hanyalah bunyi bising di latar belakang. Di sinilah pemahaman eksperimen DWI celah menjadi sangat praktikal. Ingat,
Zarah hanya berkelakuan sebagai zarah yang tetap dan boleh diramal apabila ia diperhatikan. Apabila tidak diperhatikan, ia wujud sebagai gelombang kemungkinan. Fikiran ragu-ragu anda adalah seperti pemerhati yang berterusan, yang sentiasa melihat kehidupan anda dan meruntuhkan gelombang kemungkinan menjadi realiti yang terhad dan sama seperti semalam. Setiap kali anda mempercayai pemikiran, "Aku tidak akan berjaya," anda sedang memerhati medan kuantum dan memberitahunya runtuhlah menjadi realiti kegagalan. Apabila anda belajar untuk tidak mengenal pasti diri anda dengan pemikiran ini dan sebaliknya berehat sebagai pemerhati yang senyap, anda secara literal menarik balik pemerhatian yang mengehatkan itu. Anda membenarkan realiti anda untuk kembali kepada keadaan gelombang kemungkinannya yang bertenaga. Ini mewujudkan ruang untuk hasil baru, penyelesaian yang tidak dijangka dan keajaiban untuk muncul. Untuk menstabilkan keadaan ini dan menjadikannya keadaan kewujudan anda yang utama. Dan bukannya hanya pengalaman sekejap, amalan yang konsisten adalah penting. Ini adalah tentang melatih semula minda separa sedar anda melalui pengulangan dan koheren emosi. Mulakan setiap pagi sebelum minda anda mula sibuk dengan senarai tugasan harian, dengan duduk selama 5 atau 10 minit. Jangan cuba untuk bermeditasi dengan cara yang rumit. Hanya duduk dan rasakan kehadiran aku adalah. Rasakan keheningan dan kelegaan dalaman yang ada sebelum pemikiran bermula. Ini menetapkan nada untuk sepanjang hari anda, mengingatkan sistem anda tentang frekuensi asal anda. Kemudian, sepanjang hari, gunakan apa yang dipanggil pengganggu corak. Setiap kali anda mendapati diri anda terperangkap dalam corak pemikiran negatif, kebimbangan atau tekanan, berhenti secara fizikal. Ambil nafas dalam-dalam dan secara senyap ulangi dalam hati, "Aku adalah." Rasakan ruang dan keheningan di sebalik perkataan itu. Ini memutuskan lita neurologi corak lama dan mewujudkan yang baru. Ia adalah seperti mengangkat berat untuk otot kesedaran anda. Semakin kerap anda melakukannya, semakin kuat ia menjadi dan semakin mudah untuk anda kekal berpusat dalam kebenaran anda. Tidak kira apa jua badai yang berlaku di sekeliling anda. Kita telah melalui satu perjalanan yang mendalam hari ini. Kita telah melihat bagaimana kebijaksanaan kuno dan sains moden, kedua-duanya menunjuk kepada satu kebenaran yang menakjubkan. Identiti sebenar anda bukanlah personaliti yang terhad yang anda sangkakan, tetapi kesedaran sejagat itu sendiri. Kesedaran yang sama yang menjiwai setiap atom di alam semesta. Kesedaran ini menyuarakan dirinya melalui anda dengan dua perkataan yang paling berkuasa, "Aku adalah." Selama ini kita telah menggunakan kuasa penciptaan yang luar biasa ini tanpa sedar, seringkali untuk mencipta batasan kesakitan dan penderitaan untuk diri kita sendiri. Setiap kali kita berkata, "Aku adalah lemah, aku adalah mangsa, aku adalah tidak bernasib baik," kita telah mengambil kuasa tak terhingga alam semesta dan menyalurkannya ke dalam acuan yang sempit. Kita telah memprogram minda separa sedar kita dan medan kuantum di sekeliling kita untuk mencerminkan batasan ini kembali kepada kita sebagai realiti kita. Tetapi hari ini itu semua berubah. Anda kini mempunyai pengetahuan. Anda tahu bahawa apabila anda menyebut perkataan "Aku adalah," ia bukanlah orang yang terhad itu yang bercakap. Ia adalah Tuhan, sumber kesedaran sejagat yang sedang bercakap melalui anda. Ia adalah medan kemungkinan tak terhingga yang sedang menunggu arahan anda. Pilihan kini di tangan anda. Adakah anda akan terus memprogram kuasa ilahi ini dengan kisah batasan dan ketakutan? Atau adakah anda akan membuat pilihan yang sedar untuk berhenti, untuk melepaskan label?
dan untuk berehat dalam keheningan dan potensi murni. Aku adalah itu sendiri. Ini bukan satu konsep untuk difahami secara intelektual. Ia adalah satu kebenaran untuk dirasai dan dihayati. Ia adalah peralihan daripada menjadi kesan kepada menjadi punca. Daripada menjadi produk keadaan anda kepada menjadi pencipta pengalaman anda. Keadaan ilahi bukanlah satu destinasi yang jauh. Ia adalah kehadiran yang sentiasa ada di sini dan sekarang tersembunyi di sebalik tabir pemikiran. Ia adalah keheningan di antara nafas anda. Ia adalah kesedaran yang membolehkan anda mengetahui bahawa anda sedang hidup. Mulai hari ini, setiap kali anda menyebut perkataan "Aku adalah", sedarilah siapa yang sebenarnya sedang bercakap. Bukanlah insan yang terhad, tetapi alam semesta yang tak terhingga yang sedang mengenali dirinya melalui anda. Duduklah dalam keheningan itu, rasakan kuasanya, dan saksikan bagaimana realiti anda mula bertindak balas. Perjalanan anda untuk mengingati siapa diri anda sebenarnya bermula sekarang. Jika mesej ini bergema dengan anda, jika anda merasakan percikan kebenaran di dalamnya, saya menjemput anda untuk menekan butang suka, melanggan saluran ini, dan berkongsi video ini dengan seseorang yang anda rasa mungkin memerlukannya. Dengan berbuat demikian, kita bersama-sama menyebarkan kesedaran ini dan membantu lebih ramai orang untuk bangkit kepada kuasa sebenar mereka. Terima kasih kerana menyertai saya dalam penerokaan ini. Ingatlah siapa diri anda.